Apa 4 suplemen yang anda boleh amal yang mana memang super selamat semula jadi dan bagi kesan yang sangat-sangat baik jika anda ada masalah batu karang dalam buah pinggang. Saya ada pelanggan yang memang saya seronok dulu dengar testimoni dia dalam masa 2 bulan sahaja doktor discharge dia. Maksudnya dah tak payah datang sebab ah, tak ada masalah dah. Batu karang buah pinggang dia tu dah consider hilang. Jadi saya akan kongsikan apa yang anda boleh makan dan apa yang saya bagi. So nak dapatkan simple saja, boleh dapatkan dekat link bio saya dan juga boleh dapatkan dekat saya punya link WhatsApp di bahagian description. Okey baik. Kalau belum subscribe, saya minta untuk anda untuk subscribe ya. Okey baik, kita tengok dulu. Okay, yang pertama apa yang boleh ambil. Okay, yang pertama ialah omega 3 lah. Omega 3. Omega 3 ni dia yang daripada minyak ikan. Yang mana fungsi dia ramai orang tahu kan untuk otak, tapi sebenarnya untuk batu karang sangat bagus sebab dia akan bantu naikkan metabolisme. Dia akan bantu bakar kolesterol lemak-lemak jahat. Sebab batu karang ni antara komposisi dia adalah kolesterol yang padat. Kolesterol yang padat. Kita makan kolesterol daripada kecil. Betul tak? Walaupun mungkin kolesterol kita tak tinggi, tapi benda tu disimpan jadi batu karang. Okey baik. Omega 3 ni dibantu juga sebagai anti radang. Maksudnya elak daripada sakit lah basically sebab batu karang tu tajam. Dikuatkan sel kita supaya tak senang-senang jadi bengkak. Okey, yang kedua ialah pengambilan kita panggil kalsium. Kalsium ni apa fungsi dia? Kalsium ni sebenarnya kajian sains menunjukkan dia akan bantu maintainkan kadar mineral yang seimbang. Kalau tubuh kita kurang kalsium, dia boleh jadi batu karang. Kalau tubuh kita tinggi sangat kalsium pun boleh jadi batu karang. Jadi kena ambil kalsium pada dos yang betul yang mana diserap dengan baik dan daripada sumber semula jadi. Ya, sebab bila kita punya batu karang kita seimbang, maka tubuh kita tak perlu buat benda pelik-pelik. Jadi bila seimbang dia boleh elak daripada pembentukan batu karang. Jadi kita nak elak pembentukan batu karang, nak seimbangkan ni sebelum sakit dan juga semasa sakit lah. Kan takkan semasa sakit ni kita nak besarkan lagi dia punya batu karang. Betul? Jadi kita kena maintain kesihatan, kestabilan tahap galian kalsium ni sebelum dan semasa kita ada masalah juga. Okey, dan yang ketiga ialah saya panggil alfalfa. Alfalfa ni sebenarnya dia bagus sangat untuk saluran darah. Dia untuk bantu untuk lancarkan saluran darah untuk mudahkan pembuangan. Mudahkan pembuangan, lawas kencing kan dan supaya dia mudah untuk keluar. Supaya dia mudah untuk keluar. So bila kita makan produk-produk yang jenis macam ni dia bantu untuk hancurkan, kecilkan, pecahkan, maka apa jadi? Dia mudah untuk dikeluarkan. Kalau sangkut banyak lemak-lemak di sekeliling kita punya saluran, maka memang payahlah nak keluar. Sebab alfalfa ni dah diuji, ada kajian dibuat pada monyet kan, pengambilan alfalfa yang konsisten dia bantu untuk mengurangkan ataupun menipiskan plak pada saluran. Saluran kita tak kira lah saluran darah ke, saluran kencing ke, dia bantu untuk lancar. Jadi so macam mana nak pilih produk ni? Macam mana nak makan dia macam mana? Testimoni dia Cik Hazama yang alhamdulillah memang dia bagi tahu memang hilang dah. Dan so nak dapatkan simple saja boleh contact saya, boleh hubungi contact saya dekat link bio, okay? Link bio dan juga boleh siapa yang tengok di TV boleh terus WhatsApp 019 394 9873 dan juga boleh klik link WhatsApp di bio saya. Dekat link bio saya ada link boleh terus hubungi kami di Ultimate Vitamin. Terima kasih.